Kita buat lebih sikit lah. Letak air. Okay, kalau lebih banyak ni, letak air. Kita pakai ni je, kita ambil sikit dan kita basuh. Dan kita kacau. Jangan basuh semua lah, jangan kacau semua. Kalau kita tak kacau dia dari ni, dia pakai lagi. Apa tak ni? Dia lembut lagi. Kalau kita tak kacau, dia akan jadi keras. Kalau kita mampu habiskan dalam 1 minit 2 minit, kita boleh kacau semua. Kalau tak mampu, kita buat sikit-sikit lah, macam gini. Buat sikit-sikit. Kalau gini, okey dah. Pergi buat balik lah. Ayat je. Macam ni, macam ni. Kita lanjut begini, kita buatlah. Buat macam ni. Yang tadi macam ni. Kita nak dia sama. Untuk mengangkat dengan cara kuning. Pakai kecil apa? Letak je. Dan pakai yang besar untuk ratakan. Yang ni samalah. Pakai lagi dah. Kita tengok yang si bidang selepas kita buat dia akan jadi gini. Dia tak rata. Mana yang tak boleh biar je lah. Biar dia keras. Kalau kita buat sekali lagi. Kalau yang boleh kita buat terus.